Perjalanan sejauh lebih 400 km ini memakan masa hampir 7 jam. Destinasi kami, Kelantan Darul Naim, sebuah negeri yang bukan sahaja kaya dengan adat dan tradisi, malah cukup istimewa auranya apabila tiba bulan Ramadan. Perjalanan singkat selama 2 hari 1 malam ini sebenarnya menemani bapa kami outstation di Kota Baharu. Sambil menyelam minum air, kami kongsikan bagaimana perjalanan singkat kami berbuka puasa, bertarawih dan menghayati keindahan Kelantan. Inilah kembara singkat kami. Tepat jam 2 petang, kami tiba di penginapan kami di Kota Baharu. Usai urusan check-in, kami mengambil masa seketika untuk menunaikan solat Zuhur dan berehat bagi mengumpul tenaga. Di Kelantan, antara lokasi bazar menarik dikunjungi pada bulan Ramadan pastinya di kawasan stadium Kota Baharu. Kita mau sampai ke Kota Baru, baru check-in hotel. Nampak view terus Maidin Kota Baru kat belah sana. Hari ni perjalanan kita akan cari makanan berbuka puasa di bazar Ramadan Kota Baru, dan malam lepas tarawih kita tengok apa yang ada, apa murah yang menarik dekat Kota Baru ni. Okey. Inilah nadi bandar Kota Baharu setiap kali bulan Ramadan. Bazar Ramadan di pekarangan Stadium Sultan Muhammad bukan sekadar tempat membeli makanan, malah ia menjadi cerminan kemeriahan budaya masyarakat Kelantan. Melangkah masuk ke sini, aroma gulai kawah dan ayam pecik terus menyapa selera. Apa yang menarik, bazar ini menghimpun pelbagai juadah tradisional yang semakin sukar ditemui di tempat lain. Ni hasil tangkapan tadi. Oi. Macam ni ayam cheese. Ni nasi komok Thailand. Ni adik kami beli 2. Satu yang besar punya, satu yang kecil. Ni yang kecil punya. Ni kecil. Yang macam sama je tapi ni besar lah. Lepas tu ni somtam Maggi. Ni somtam, ni kerabu. Yang ni apa benda tak, takoyaki. Ni paling tak tahan ni. Sotong dengan udang ni RM10. Ya Allah, murahnya lah kat Kelantan ni. Ni nasi kerabu, ayam bakar. Ni pula ayam buttermilk ayam apa dah, ayam budak-budak ni lah suka. Oh ni paling special. Sotong pulut. Allah Akbar, lama dah teringin nak makan ni. Alhamdulillah jumpa juga. Pula ada ni, apa benda tuan ni? Apa benda? Ni air hasil tangkapan. Air pertama Milo. Ni air longan coklat Lepas tu ni air temikai susu. Ni paling special, yogurt Ustaz. Kegemaran sejak tahun 2007. Ni pun sama yogurt Ustaz. Ini air Bali. Oi, orangnya ada 6 juga air. Tadi masa dekat pasar tu kita tak dapat nak ambil semua putih sebab makanan ni terlalu banyak sangat special. Jadinya kami tumpu beli makanan je lah. Lepas tu orang pun ramai bawa anak-anak lagi kan. InsyaAllah sekejap lagi lepas solat kat belakang ada Maidin. Ada Maidin besar Kelantan. Kita akan solat tarawih dekat surau tu. Nampak surau kecil tu? Kita akan sembang tarawih dekat situ insyaAllah. Okay. Okey, sekarang kita tak puasa, kita tengah makan ayam cik. Nyam. Ada pahan nak cak? Sedap ke adik? Sedap ke? Sedap. Oh. Okay, malam ni kita akan solat tarawih Syak dekat Masjid Maidin bersama dengan Ryan. Kita tengok berapa rakaat nak buat. Nanti kita buat 8 je kot. Okay.
Ya, Alhamdulillah kita dah selesai solat tarawih dekat Surau Maidin. Ya, kan ada 21 rakaat, rupanya 8 je. Baik. Dia bagus lah sebab apa ni, memudahkan orang yang datang Maidin boleh pergi sembahyang tarawih, isteri boleh belah, suami pergi solat. Jadi ramai juga tengok jemaah-jemaah bukan orang tempatan, mungkin orang yang datang-datang membeli belah sempat untuk solat tarawih mengejar malam-malam akhir pada bulan Ramadan. Memasuki hari kedua di Kota Baharu, pagi ini rutin kami bermula sedikit berbeza. Memandangkan cuaca pagi ini cukup redup dan menyegarkan, kami bersama ibu pergi ke kolam renang. Salah satu tarikan utama di hotel kami ini pastinya kolam renangnya yang cantik dan memberikan suasana yang cukup tenang. Walaupun dalam keadaan berpuasa, aktiviti ringan seperti ini sebenarnya sangat menyegarkan badan. Ia adalah cara terbaik untuk kami mengisi masa sementara menantikan bapa kami menyelesaikan urusan kerja. Sejuk ke? Mana sini dah? Tengok muka. Mana Umi sini tengok. Tengok. Sejuk ke saya ni? Ayam. Apa tangan adik tu? Ayam. Macam mana tangan adik tu? Tangan adik. Cuba lagi tengok. Macam mana? Macam mana tangan adik tu? Macam mana? Kenapa tangan adik? Kenapa? Sebab sejuk ke? Tangan adik kenapa? Aduh, tangan adik. Ayah adik tu? 2 hari yang singkat namun penuh dengan kenangan. Tugasan bapa di sini selesai dengan sempurna dan kami juga sempat merasai kemeriahan Ramadan di Serambi, Mekah. Terima kasih Kelantan untuk layanan yang baik dan juadah yang sangat luar biasa. Walaupun penat menempuh perjalanan yang jauh kembali ke Selangor, kepuasan dapat menemani bapa itu lebih berharga. Sehingga kita berjumpa lagi dalam kembara seterusnya. Salam dari kami. Assalamualaikum.